Episod yang lepas Syaril tak ada. Saya telah beregu dengan Ong Kian Meng dan dapat sambutan yang agak baik pada episod yang lepas sebab kita bincang tentang Sabah Elections. We were one of the first podcast yang mengupas pilihan raya negeri Sabah. Kita jemput Philip Golinggai daripada Star untuk bersama dengan kita. Tetapi dia punya aftershock ataupun dia punya ripple masih lagi dirasai. Mungkin sebab Syaril tidak ada pada episod yang lepas, mungkin Syaril boleh bagi sedikit pandangan, not so much on the election lah sebab kita dah cover, tetapi ripple daripada election sebab yalah, semua kata ini isyarat, ini isyarat, ini isyarat, dan ada parti yang dah mula bergerak untuk membaca isyarat dan juga untuk membuat sedikit perubahan kepada pendekatan mereka. Ya, yang paling panas sekali ialah DAP lah. Sebab saya lihat bahawa selepas kekalahan di Sabah ada suara dalaman dalam DAP mencadangkan sehingga mahu keluar daripada gabungan PH atau kalau tidak ekstrim pun menjarakkan diri sedikit daripada kepimpinan PMX. Jadi ada suara untuk adakan kembali identiti DAP yang sedikit bebas dan tak terikat kepada kerajaan Madani dan khususnya kepada PMX. Tapi Anthony Loke sebagai pemimpin utama DAP, Secretary General Setiausaha Agong menolak cadangan tersebut. Ialah alasan dia tidak akan menyelesaikan masalah, hanya membawa reformasi, tidak akan membawa reformasi dan kesan yang dimahukan. Jadi memang benda tu bukan, saya fikir, cadangan yang serius ataupun cadangan yang realistik lah. Takkanlah disebabkan keputusan yang hambar terus mahu melakukan langkah-langkah drastik. Tapi sebenarnya dalam mendengar suara dalaman yang memang peranannya mengeluarkan cadangan-cadangan yang mungkin tidak akan dilaksanakan tetapi menyerlahkan perasaan tak puas hati, ia menjurus kepada cadangan-cadangan lain yang lebih konkret. Misalnya yang sekarang ni berlega dalam perbincangan ramai ialah Ngah Komeng, yang berhormat menteri dalam kerajaan, yang mencadangkan bahawa UEC perlulah diangkat dan diiktiraf semula ataupun diiktiraf seperti mana yang dijanjikan dalam manifesto Pakatan Harapan. Dan kita sedia maklum UEC ni satu isu ataupun satu perjuangan yang dah lama sinonim dengan DAP semenjak 2018 pun, selepas Pakatan Harapan 1.0. Benda ini menjadi antara polemik lah yang dikaitkan dengan DAP tidak dilaksanakan ataupun tidak capai apa yang mereka mahukan, dan sekarang ini dihidupkan semula sebagai salah satu manifestasi ketidakpuasan hati DAP yang mahu meletakkan dirinya, sekali lagi, identiti yang lebih keras kembali kepada apa yang sebelumnya dan tidak dicairkan dalam konteks kekuasaan dan kerajaan Madani. Jadi saya nampak itu salah satu ripple effect. Ada dah juga dalam Barisan Nasional, kita lihat tempoh hari Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Mak Hassan, yang juga Menteri Luar, dalam konteks beliau sebagai bukan hanya Timbalan Presiden tapi pemimpin UMNO di Negeri Sembilan, mengatakan dan menyuarakan ketidakpuasan hati dalam konteks lantikan-lantikan yang datang daripada Kerajaan Negeri Sembilan yang dipimpini oleh Datuk Seri Aminuddin selaku Menteri Besar Pakatan Harapan, khususnya dalam konteks pelantikan senator. Sebab pelantikan senator ni dia ada kota lah, pendek cerita ada kota daripada negeri-negeri, dua kota untuk Negeri Sembilan dan negeri lain pun. Tetapi dalam kes Negeri Sembilan, kedua-duanya adalah calon daripada PH dan tidak dikongsikan bersama dengan UMNO ataupun Barisan Nasional. Jadi ini contohlah benda yang takkan dizahirkan. UEC, Mak Hassan tak puas hati pasal lantikan. Saya rasa tak akan dizahirkan sangat kalau prestasi di Sabah tidak hambar seperti mana ia berlaku, KJ. Ya, jom kita kupas satu persatu. Pertama adalah respons daripada parti DAP. Ini antara parti yang paling ketara membuat satu perubahan dari segi pendirian susulan daripada pilihan raya negeri Sabah, disebabkan DAP telur di Sabah. Maksudnya untuk pendengar, telur ni kosong lah. Dia kosong lebih teruk daripada satu, jauh lebih teruk daripada dua, sangat lebih teruk daripada tiga. Kosong adalah nada, zilch, nothing. So dalam keadaan tersebut malu sebab zero, telur. So DAP terpaksa, dia dah panik. Dia rasa okay, kita risau bahawa angin gelombang penolakan DAP ni akan tiup daripada Sabah dan akan sampai ke, mungkin dia akan singgah ke Sarawak dulu dan akhirnya dia akan datang ke sini. Sebab ini tak pernah berlaku lah satu kekalahan yang sangat memalukan terhadap DAP. Dan predictably dia rasa, oh okay, sekarang ni I'm sure they had a meeting and said okay, kita jangan keluar daripada kerajaan because they love their government posts.
tetapi kita kena tunjuk bahawa kita ada semangat DAP yang asal lah, sebab basically dia rasa bahawa basically dia dah jadi MCA part 2 lah. Dia dah jadi pak anggut dalam kerajaan, sayangkan jawatan menteri, lupakan segala perjuangan. So they let loose lah. So ada interview daripada Anthony Loke kepada salah satu akhbar China Press kalau tak silap saya, di mana dia kata okay, kita akan bagi tempoh 6 bulan kepada PMX untuk kembalikan semangat reformasi. Dia tak kata dia akan keluar, tapi dia kata we give 6 months so that menunjukkan reformasi yang jelas dan bermakna. Jadi dia sebagai Setiausaha Agong, iaitu orang kanan dalam parti DAP, telah set the tone lah. Selepas itu dan juga sambil dia buat interview itu, ada beberapa kenyataan daripada pemimpin lain yang cuba push the envelope ataupun cuba memperjuangkan beberapa isu yang dikaitkan dengan semangat reformasi tersebut yang dikatakan penting untuk base DAP. So yang pertama saya sebutkan tadi, Ngah Komeng deployed untuk cakap pasal UEC. Sebab DAP ni dia antara lain adalah civil liberties, adalah berkaitan dengan ekonomi, sebab dia punya penyokong ramai adalah daripada masyarakat Cina yang terlibat dalam ekonomi negara, dan yang ketiga adalah pendidikan. So they attack on all three. You just hear me out ya. Pertama, Ngah Komeng dia cakap okay, UEC mesti ada kata putus pengiktirafan UEC, dan dia timbul balik. Sedangkan benda ni dah senyap selama berapa tahun? 3 tahun dah dalam kerajaan, tak ada apa-apa kan. So tiba-tiba bila telur, dia kata okay, UEC, sebab we need to show that kita ni pejuang Chinese education. Lepas tu satu adalah pendidikan. Yang kedua dari segi civil liberties, adik-beradik, Gobind Singh sebagai menteri, adik Ramkarpal Singh sebagai ahli parlimen backbencher pun bersuara. Apa dia yang dia orang cakap? Pertamanya, Gobind sebagai menteri, dia dah mula tegur institusi kerajaan seperti polis. Don't know if you notice, dia tegur macam hari tu ada kes dekat Melaka di mana ada seorang yang terlibat dalam kemalangan. Dia pergi ke stesen polis untuk buat laporan polis. Polis telah hantar dia balik sebab katanya dia punya skirt lebih di atas paras lutut. So of course itu antara isu kebebasan civil liberties dan juga progressiveness lah yang DAP sentiasa ke hadapan. So Gobind dia tegur. Jarang, dia tak pernah sebelum ni sebagai menteri dia tegur agensi lain, ni agensi polis, agensi besar dia tegur, dan dia tegur secara terbuka sebagai menteri. Ada statement ya, nampak macam okay, kita kena tunjuk bahawa walaupun kita dalam kabinet, kita berani tegur agensi macam polis di Raja Malaysia. Pada hari ataupun sehari sebelum itu, adik dia Ramkarpal Singh, bekas Timbalan Menteri Undang-Undang, sekarang ni backbencher biasa, telah pun bangkitkan, kalau tak silap saya, minta supaya mendesak supaya kerajaan kaji, pindah ataupun mansuhkan SOSMA. SOSMA ini adalah salah satu akta yang telah pun menggantikan Akta Keselamatan Dalam Negeri ataupun ISA, tetapi mempunyai juga antara perkara provision untuk menahan tanpa perbicaraan di mahkamah. Jadi minta supaya SOSMA dimansuhkan. So itu civil liberties. Nampak pendidikan, civil liberties. Ekonomi pula dia dah mula timbul apabila Lim Guan Eng mula cakap di parlimen tentang isu cukai, isu pembayaran balik tuntutan cukai. Tak pasti Syaril ada baca ke tidak ataupun perasan ke tidak. Dan ini datangnya sebenarnya daripada pandangan dan rungutan daripada syarikat-syarikat kecil dan sederhana yang semua kaum lah, tetapi banyak yang bising pasal benda ni adalah the small and medium Chinese businesses yang tak puas hati dengan e-invoicing punya nilai ambang, yang tidak puas hati dengan refund. Yang dulu Guan Eng komplain pasal refund GST waktu dia Menteri Kewangan, dia kata berbilion-bilion tak bayar balik. Hari ni dia komplain sebab LHDN tak bayar balik tuntutan daripada syarikat-syarikat kecil, sampai PM terpaksa buat kenyataan. This is in response to, basically in response to this complaint. Kerajaan bersetuju meningkatkan nilai ambang pengecualian e-invoice daripada RM500,000 kepada RM1 juta. Maknanya if you earn up to 1 million, even up to 1 million, you are exempt from e-invoicing. Dan kerajaan juga setuju menaikkan peruntukan bayar balik cukai daripada 2 bilion kepada 4 bilion pada bulan Disember. Maksudnya tak cukup duit untuk bayar balik syarikat-syarikat kecil ini. So you can see now, ada dua observation saya sebelum saya pass balik kepada Syaril. You can see now, bila dia dah terkejut dengan telur ni dekat Sabah, dia dah mula bangun. Dan dia I mean, to me, it's necessary politically, but also wayang a bit too late lah. Tetapi dia buat dan dia ada dia punya economy pillar, pendidikan pillar, civil liberties pillar, attack. Okay, that's fine. Tetapi saya juga nak tanya kepada Syaril, sejauh mana Syaril rasa bahawa DAP rasa dia boleh
dia boleh dapat apa yang dia nak daripada usaha untuk bangkit semula sebagai DAP yang ori ini supaya dapat menghakis persepsi MCA2. We spoke before that some of these reforms bukan kerana keengganan daripada Barisan Nasional untuk menyokong, tetapi memang just keengganan daripada Kerajaan Perpaduan untuk melaksanakan reformasi ini. Tetapi mungkin dalam kes ini, sebagai contoh UEC, ya, sebagai contoh SOSMA, saya menjangkakan maybe dua isu ni Barisan Nasional akan push back. Sebab ini antara isu yang bread and butter kepada UMNO punya politik lah. Sebab UEC ni seolah-olah mengiktiraf satu aliran yang berbeza daripada aliran perdana untuk sekolah menengah ataupun lepasan sekolah menengah, dan SOSMA ini adalah, well, to UMNO ini adalah benteng kepada keselamatan negara lah. Malah timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan telah pun keluar dan sebut bahawa SOSMA ini tak boleh dimansuhkan atas faktor keselamatan negara. So back to you. Ya, saya fikir apa yang KJ jelaskan tu tepat sekali. Inilah respon-respon yang datang daripada DAP, and I like the way that you've basically laid it out. So the question is, adakah ini case too little too late atau better late than never? Kita tak tahu sebab masa akan mengadili. Sekurang-kurangnya mereka respon. Dan saya rasa itu satu tindakan yang minimum yang patut mereka buat. Sama ada inilah simbol-simbol ataupun isu yang hendak dibangkitkan, tetapi untuk kembali menjadi DAP yang lama kepada base mereka, satu DAP yang tidak menjadi MCA 2.0 seperti mana disebut dari KJ tadi, itu adalah satu agenda yang perlu mereka perjuangkan sangat-sangat sekarang. Tetapi isu dia, kalau kita mengambil naratif too little too late, agak sukar untuk mengubah persepsi dan naratif sesebuah parti dalam kerajaan ni apabila anda melaksanakan perkara ni hanya selepas tamparan yang hebat. Kerana dia akan dilihat persoalan keikhlasan, persoalan konsistensi, dan persoalan sama ada it will ever be enough. Sebab macam KJ gambarkan tadi, saya setuju, benda ni tak akan jalan. Saya tak nampak UEC akan diiktiraf. Saya tak nampak soal SOSMA akan dimansuhkan. E-invoice boleh sebab dia tak sangat menyentuh soal ekonomi Melayu dan sebagainya. It's not really something that UMNO kisah sangat. Tetapi SOSMA dengan UEC ni, kalau UMNO menerima dan benda itu berjalan, ya, UMNO akan ada krisis. UMNO red line lah. UMNO red line, dan UMNO sendiri yang akan mendapat masalah pula dengan penyokong asas mereka. Boleh bayangkan PAS dan Bersatu dan Perikatan Nasional akan memainkan isu ni. So benda ni tak boleh. Jadi sepatutnya tidak tunggu sampai tamparan hebat ni sebelum melaksanakan sesuatu yang boleh mengekalkan identiti dan juga perjuangan DAP sebelum ni. Yang tak perlu bergantung pada UEC, tak perlu bergantung kepada isu-isu besar meletup yang polemik besar ni. Apa maksud saya? Maksud saya ialah selama 3 tahun DAP dalam Kerajaan Madani, dalam hal-hal tertentu yang patutnya boleh bersuara, mereka tidak bersuara. Dalam hal-hal berkenaan dengan ekonomi, dalam hal-hal berkenaan dengan civil liberty, yang tidak sangat tentang SOSMA, yang bukan tentang UEC, tidak dibangkitkan. Yang bunyi sekarang adalah Rafizi bila dah keluar kerajaan misalnya. Tetapi DAP sendiri tidak menyuarakan kritikan-kritikan yang memang dah ada di luar berkenaan dengan dasar-dasar tertentu yang tidak konsisten dengan slogan reformasi Kerajaan Madani. Tapi DAP selama 2-3 tahun relatively senyap. Dan mungkin pada pandangan mereka, okay, kita kena belajar daripada kesilapan PH 1.0 di mana kita terlalu laju dengan ICERT ke, dengan UEC ke, dengan apa saja time tu. Tetapi mereka pergi kepada ekstrim yang lain, iaitu mereka terlalu senyap dan terlalu dilihat terlalu selesa dalam jawatan kerajaan ataupun dalam berada dalam kerajaan tersebut. Jadi di sinilah saya rasa untuk DAP, okey, respon ini yang perlu dibuat, tapi kejayaan respon ini saya sangat ragui lah. Sebab pengalaman politik kita begitu kan, bila dah sampai tahun ketiga, dah ada persepsi tertentu yang telah diterap, untuk tiba-tiba flex dan bangkitkan isu ni, lepas tu tak capai pun, sebab benda ni takkan, dua benda ni saya yakin takkan capai, dia akan dilihat sebagai sama ada wayang ataupun too little too late ataupun all you can do is talk. Jadi isu dia masih lagi apakah relevan DAP dalam kerajaan. Tetapi kalau mereka dah buat kerja ni lebih awal, menjaga image, memastikan naratif ni tidak menular kepada tahap sekarang bila orang Cina tak puas hati, maka mereka tidak akan menghadapi masalah sekarang. The only ada advantage yang DAP ada KJ ialah kelemahan DAP itu tidak nampaknya transfer kepada kekuatan MCA. Setakat ini dia tidak transfer pada kekuatan MCA, dan mungkin satu hari nanti kita boleh bincang tentang MCA dan kenapa mereka tidak mendapat keuntungan daripada kelemahan DAP setakat ini. Tapi itu pun satu masalah saya rasa dalam Kerajaan Madani secara keseluruhan. Apa masalah yang saya maksudkan KJ ialah the stock ataupun the first port of call, benda yang mereka selalu mainkan dan penyokong mereka selalu mainkan adalah, kalau bukan Anwar siapa lagi? Kalau bukan Madani takkan korang nak PAS?
Ya. So bila dah terlalu selesa dengan naratif dan hujah itu, anda tidak akan ada insentif untuk improve diri sendiri. Ya. Sebab anda rasa macam alah, okay lah because the alternative is worse. Ya. Dan itu yang saya rasa perlu diperbetulkan, bukan hanya di AP saja tapi the whole government. Dan naratif itu, walaupun saya faham kenapa naratif itu diguna, disebabkan karisma dan juga kepimpinan PMX itu sendiri of course sangat-sangat tinggi berbanding dengan yang lain yang mungkin ada dalam sistem politik sekarang. Tetapi kalau diteruskan naratif itu sahaja, tanpa apa-apa perubahan, tanpa apa-apa pengiktirafan, acknowledgement atas kesilapan ataupun kelemahan, dia akan sampai satu tahap di mana pengundi dia tak kisah. I don't care. I don't care. Dan saya rasa sentimen itu kita dah mula dapat rasa tau. Ya. Mungkin setahun yang lepas sentimen itu masih ada. Okey lah, mungkin apa yang kita harapkan daripada Madani ni tak tercapai 100%. Tetapi who better than Datuk Seri Anwar? Okay. Then they went with that. But that sentiment is slowly turning. I can feel it. Dan kita boleh baca dalam komen-komen media sosial kata kalau macam ni just who cares? Who cares? Kita bagi orang lain lah a chance. Dan agak mengecewakan saya fikir kalau saya dalam tim PMX kerana the afterglow of ASEAN is gone. Oh, selepas Sabah ni dia tidak. Sebab lepas ASEAN KJ, I thought that dia memang top lah. Top gila. Top. Tapi after Sabah ni dia mula mengeluarkan komen-komen ini yang mana rupa-rupanya there is still this undercurrent of tak puas hati dalam kalangan rakyat. Jadi kalau saya boleh bagi pandangan KJ, sebagai seorang yang mahu melihat Perdana Menteri kita berjaya, ni bukan soal partisan. Saya rasa dia bukan soal invoice ni takkan selesaikan masalah. Because people can read what you're trying to do. You're reacting. Saya akan lebih gemar kalau lah dalam lingkungan PM khususnya, tadi kita cakap pasal DAP ni pasal PM, beberapa perkara yang saya reflect. Satu ialah kalau saya PM, mungkin nada saya akan berubah. Mungkin dah sesuai dah untuk nada lebih bersederhana dan retorika yang kurang kencang. Sebab saya rasa orang Malaysia ni dia tak susah sangat. Mereka nak PM yang buat kerja, yang nampak mencuba, which PMX rajin. So lean on that. Daripada setiap dua ucapan dia bantai orang. Saya rasa ada crowd yang agak fed up dengan retorika kencang seperti itu. Kedua, saya akan lebih fokus pada konsistensi agenda reform saya. Dan itu yang sebenarnya penyokong tegar PH mahukan. Dan saya rasa ada dalam jiwa PMX untuk buat benda tu, tapi mungkin dia confused ataupun dia sibuk dengan benda-benda lain. So, isu konsistensi agenda reformasi ni dalam 2 tahun baki penggal ni, kalau saya tempat dia, saya akan buat benda tu dan itu fokus saya. Ketiga, dan mungkin ni sedikit kontroversial, saya akan kurang sikit keluar negara. Saya akan kurang sikit keluar negara dan perbanyakkan pula interaksi saya dengan rakyat di Malaysia ni. Sebab PMX ni dia ada charm dia kan, dia ada daya tarikan dia, pasti. You know, his smile, the way he talks to people. Tak semua politician ada skill tersebut. Malangnya skill tersebut sekarang ini digunakan banyak dalam interaksi bersama dengan pemimpin luar. Bukan dengan rakyat kebanyakan, which he can do and he has done. Tapi mungkin dalam tahun 24 dan 25 ni nampak dia lebih fokus, dia lebih menyalurkan karisma aura itu kepada luar dan bukan kepada Malaysia. I would advise him spend more time in your own country. Kembalikan at least for the next 6 months, just dilihat sama ada buat forum terbuka yang dia boleh bercakap dengan baik, sama ada masjid, sama ada buat riadah bersama dengan rakyat. Itu juga saya akan kekalkan. Dan last kerja saya rasa, that is all the management and the comms and the narrative. Dalam soal dasar itu sendiri, dia bukan e-invoice, tetapi perlu diartikulasi kembali apa visi untuk Malaysia. Saya bincang kerja dengan dalam kerja saya dalam sektor pelaburan dan teknologi sekarang. Let's be honest, bila orang cakap tentang Malaysia, mereka bersyukur bahawa politik stabil, berbanding dengan negara-negara jiran kita stabil. Dalam soal FDI ada masuk dan sebagainya. So alhamdulillah ada, dia bukan rasa kita bermasalah, tetapi keterujaan tentang ekonomi Malaysia ni dia tidak ada. Dan antara sebab dia tidak ada kerja saya ialah tidak ada satu message yang dapat diterima dan dipahami oleh rakyat dan juga pelabur. Kalau dulu misalnya dalam zaman Mahathir 1.0, kita ada dasar pandang ke timur, kita ada projek-projek mega dan infrastruktur yang besar, kita ada industri berat dan this is the industrialization nation. Zaman Najib dulu sebelum kekecohan 1MDB, ada ETP, ada GTP, ada soal transformasi ekonomi dan juga projek-projek mega tertentu. Saya faham PMX bukan gemar projek mega. He doesn't like mega projects. Fine. Tidak semua has to be physical infrastructure. Kalau dia nak fokus kepada isu values dalam Malaysia ni, the soft issues, right? Bukan the hard physical infrastructure. Beliau kena mengartikulasikan benda ni, which I think is missing. You know, there is no question about,
kita nak bangunkan satu Malaysia Madani yang mana modal insannya begini, dari segi nilai-nilainya begini, dan inilah cara kita meningkatkan ekonomi kita. That's how you excite people, Malaysians. Kalau you tanya Malaysian sekarang, rakyat Malaysia, apakah agenda ekonomi Malaysia, mereka tak boleh jawab. Dan so saya nampak it's an issue of dasar itu tidak koheren dan juga komunikasi itu tidak tight. Let me try to push back just to play devil's advocate lah, dan kita cuba buat adil kepada kerajaan dan juga kepada PM. Dia orang kata lain macam pula. But no, this is keluar sekejap. So kita kena we go back and forth. Kita kena uji dan juga kaji semua sudut pandangan. Okay, pertamanya dari segi optic management tadi. Saya rasa saya boleh setuju bahawa mungkin fokus PMX untuk tahun ini sebagai pengurusi ASEAN dan sebagainya lebih kepada lawatan keluar negara dan tidak nampak macam dia dapat meluangkan masa dengan orang ramai di Malaysia. Tetapi bila saya tengok balik media sosial dia, hampir setiap minggu, sebagai contoh pada hari Jumaat, dia akan pergi solat Jumaat di masjid yang berbeza-beza, di sama ada di Lembah Kelang ataupun di negeri lain kalau ada lawatan ke negeri lain. Dan ada saja interaksi dia dengan orang ramai, dengan kanak-kanak kecil, dengan remaja, dengan orang yang warga emas. Yang saya nampak ada benda tu. Tetapi mungkin dia tenggelam sikit lah sebab fokus media dan juga fokus rakyat banyak tertumpu kepada ASEAN, kepada lawatan ke luar negara. Tapi saya rasa to be fair to him, dia cuba dan saya rasa ada. Kalau kita senaraikan setiap kali dia turun, setiap kali dia bermanja dengan anak muda ataupun dia menyanyi, dia berseluruh. I see that. Dan I think I agree with you, it should be more. Tetapi mungkin disebabkan fokus luar negara pada tahun ini, ASEAN dan sebagainya yang saya sebutkan tadi, benda tu tenggelam sikit. Okay, balik kepada itu, pengurusan optik lah. Balik kepada isu yang pokok, iaitu agenda. Saya rasa apa lagi yang orang nak daripada kerajaan ni, sedangkan dah jelas disebutkan bahawa kita ada beberapa teras ataupun beberapa pillars di bawah dasar ekonomi madani ni untuk menaikkan ceiling dan untuk kita mengangkat lantai martabat rakyat yang ramai melalui satu pendekatan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan negara, antara lain NETA, antara lain usaha untuk kita ada National Semiconductor Strategy, Energy Transition Roadmap, kita ada New Investment Aspiration, bukan hanya kita dapat pelaburan dalam bidang-bidang yang lama, yang low value tetapi yang high value. Bukankah ini semua antara lain satu naratif yang dah jelas, yang telah menghasilkan FDI yang paling tinggi dalam sejarah negara pada tahun ini? That's the counter to your argument. So just because there's no ETP branding, Look East policy branding, doesn't mean that it's any less effective. I think politically it is less effective, KJ. You politically you said, but I'm talking about the investors. You were talking about the investors. Malaysia is a boring story right now. So 2 points on the political part, then kita pergi pada ekonomi. On the political part, the fact that kita sentiasa struggle untuk mendapat penonton kita tertarik dengan perbincangan berkenaan dengan NSS, NIMP, NETA, that tells you the story already. Di mana mungkin crowd sekarang berbeza daripada 10-15 tahun yang dulu, tapi still saya rasa ada sesuatu masalah dalam komunikasi dokumen-dokumen ini yang dilihat teknokratik, yang dilihat elite coded, yang tidak dilihat boleh dipahami dan dijiwai oleh rakyat. ETP GTP itu dulu pun projek yang bukannya rakyat boleh bukannya semua benda tu terkait dengan kampung dia ataupun rumah dia ataupun kawasan dia, tetapi disebabkan cara komunikasi itu dan disebabkan ia konsistensi kepada satu naratif ekonomi transformasi, dia melekat. I think that was, and then apa yang menjadi pokoknya ialah negara berpendapatan tinggi. Kita nak capai 15,000 GNI per capita or something like that, right? So that was the story was there. Cerita itu ada dan projek-projek tentu dilihat, okay, ini menjurus kepada cerita yang kita semua sebagai rakyat Malaysia boleh bersama dalam journey itu, dalam perjalanan itu. NETA, NIMP, data center, dia tidak dilihat oleh rakyat Malaysia sebagai satu agenda kebangsaan yang menaikkan semangat nasionalisme. Mungkin sebab apa? Dia tak jelaskan endpoint tu. Dia tak jelaskan endpoint itu, tapi tak dapat pembabitan atau perasaan. Dia tidak menaikkan emosi seperti mana dalam era-era tertentu yang terdahulu. Okay. So I think it's part comms and also part the kind of policies we do. Okay, before you answer on the investor, saya nak tanya soalan spesifik. Kenapa dalam kes ekonomi rakyat, antara
program kerajaan untuk ekonomi rakyat yang paling berkesan dan paling dinantikan adalah sumbangan tunai, cash transfer. Kita setuju ya, sebab itu masih lagi dipraktikkan, yang dimulakan pada zaman Pak Lah sebenarnya apabila cuba ganti subsidi minyak dengan cash transfer dan dibesarkan melalui BRIM. Take BRIM for instance, because that's the first time dia secara menyeluruh. Sumbangan tunai rahmah dia jauh lebih tinggi daripada BRIM dari segi angka dia, dari segi jumlah yang orang terima sekarang ni. But would you say that BRIM has a better branding than STR? Yeah. Why? So, one is more, much more. Sebahagiannya to be fair lah. Sebahagiannya ialah you first mover lah. Dia sebab itu kali pertama. So the novelty had a lot, right? So I think 60% of the reason itu. Tetapi keduanya ialah dilihat BRIM, cara penyampaian BRIM tersebut, cerita itu, bagaimana ia datang dengan ekonomi rakyat dan juga ekonomi makro. Sini tak nampak lah. Tak nampak STR itu, apa relevan STR itu kepada NIMP, pada NSS. Jadi naratif pengurusan ekonomi secara keseluruhan itu tidak ada distillation bahasa Inggerisnya into an essence. What is the Madani essence? So saya rasa the coherence lah of the policy itu tidak mampu menangkap imajinasi kita, dan di situ saya nampak sebab itu juga datang kepada pelabur, mereka melihat Malaysia bila dalam perbincangan kecil saya lah, negara yang stabil, negara yang ada infrastruktur yang baik. Tetapi the next growth engine tu kat mana? They struggle a bit. So mungkin boleh cerita sikit tentang dunia Syaril, iaitu pelaburan teks. Sekarang ni bukan nak kata flush with a lot of money lah, tetapi relatively berdasarkan kepada size kita dan juga status pembangunan kita, dah ada banyak dana yang telah pun diwujudkan terutamanya oleh GLIC untuk dipadankan kepada syarikat-syarikat pelaburan teknologi ini untuk membuat pelaburan kepada antara lain syarikat-syarikat pemula dan juga teknologi di Malaysia. Bukankah itu sesuatu yang exciting, or is there still that boring? I think to be fair, benda ni dia ambil masa, dan disebabkan benda ni baru diumumkan dalam menguruskan ekonomi, dan kalau hendak mendapat credibility ekonomi dalam konteks political economy ni, I think you know this, right? You need to have both the long term stuff and the short term stuff. And it feels like a lot of the long term stuff, iaitu untuk mewujudkan sektor yang baru, untuk menggalakkan inovasi, dia meletakkan benih-benih yang baik. Tetapi kalau hendak mengujakan orang, kena dua benda kena berlaku. Penceritaan tu kena mantap, dan juga kesan itu perlu dilihat. Dan kedua-duanya belum nampak. Kedua-duanya belum nampak. Jadi dalam keadaan itu perlu disuplement ataupun ditambah dengan benda yang lebih jangka pendek yang orang boleh rasa. Dan di situlah saya nampak ketiga-tiga elemen ini ada kekurangan sekarang. If kalau saya di tempat Perdana Menteri ataupun tim Perdana Menteri ataupun Jemaah Menteri, I would actually feel very frustrated. Sebab dalam pemikiran saya, you've done a lot. I've been doing so much. Rationalisation of subsidy. This is big thing. Satu perkara yang besar. But where is that money going to? Well, saya dah bentangkan belanjawan. Saya dah ceritakan bagaimana kita nak kita telah bagi peruntukan antara yang paling besar kepada pendidikan, kepada kesihatan, on-call allowance untuk doktor dinaikkan. Ni semua yang kaitkan cerita. Kita dapat pendapatan penjimatan, kita guna untuk memastikan bahawa kita naikkan semangat, contohnya healthcare workers dengan on-call allowance yang lebih tinggi. Sebagai contoh. And I'm thinking to myself, dah buat macam-macam tapi still boleh bagi tahu saya saya tak ada naratif, saya tak ada visi, saya tak ada wawasan. I mean, but don't you feel that on the ground? People cannot, dia tak buat this mental connection. Dan saya rasa itu sebahagian besar adalah komunikasi lah. And they're not clear about this. What is the one sentence? Apakah satu ayat yang menceritakan apakah essence Madani itu? I don't think two cabinet ministers will tell me the same answer. Because mungkin PMX sendiri pun tak cukup konsisten menceritakan apa yang dia cuba buat. Menjaga duit rakyat untuk rakyat. Maybe that could be one. But it needs to be said 20 times. Dan kita kena sebagai consumer of politics kena, okay, ini yang dia cuba buat. Ini sebabnya dia PM yang hebat. I think incidentally, Syaril, you should, dan juga penonton dan juga pendengar KS juga harus mendengar interview dalam podcast Economist. Saya tak pasti sama ada paywall ke tidak, bersama dengan Sir Keir Starmer, Perdana Menteri Britain. Exactly same this. problem, right? Yeah. Exactly this. Dia bila dia ceritakan, sebab dia juga menghadapi masalah yang sama. Dia buat macam-macam, tetapi dia punya popularity sedang menurun dari segi dia punya polling.
dia berdepan dengan resurgent right Nigel Farage. Dan bila saya dengar dia punya interview tu dalam 40 minit, saya kata dia he's quite clear what he wants to do, dan dia bagi contoh-contoh apa yang dia buat. Tetapi balik kepada isu ni lah, dari segi gambaran besar orang tak nampak. Dan dia pun rasa frust. Dalam kes-kes pertama, bahasa dan cara penyampaian agak kaku dan teknokratik. Maybe. Dalam kes PMX dia tidak begitu. Tapi aggressive. Somehow dia, one maybe too aggressive. Another one is mungkin dia tak begitu banyak menceritakan naratif ekonomi. Berapa banyak ucapan PMX yang sebenarnya menyentuh apa yang KJ sebut tadi. Inilah maksud Madani, kita nak ambil daripada ni dan sebab itu kita salurkan kepada itu. Ada, tapi mungkin tenggelam dengan retorika lain. Maha kaya lah, kemudian nampak macam dia marah pembangkang setiap 2 hari. So benda tu dia tak sampai lah. Naratif positif tentang apa sebenarnya saya nak buat sebagai. Padahal betul, saya setuju in the end that yes, he's done a lot of things dalam bawah pentadbiran dia, tetapi tak sampai. Antara lain komunikasi, dan kedua ialah pilihan dasar-dasar itu tidak dirangkumkan dalam satu naratif makro yang boleh orang faham dan teruja. Kita lebih kepada refleksi keadaan politik hari ini dan juga kedudukan kerajaan. Tadi kita ada sebut dan kita ada mengupas pertamanya ripple ataupun kesan daripada pilihan raya negeri Sabah, dan juga kita telah pun bincang berkaitan dengan apakah respon yang sepatutnya dibuat dan juga kelemahan yang dihadapi oleh kerajaan Madani di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang. Nak sambung sedikit cerita tadi, Syaril, saya rasa pertamanya adalah of course respon kepada PRN Sabah. Kita dah bincang respon daripada parti DAP. Kedua yang saya nampak yang semakin menjadi duri dalam daging untuk kerajaan sekarang, terutamanya untuk PM, adalah peranan saudara Datuk Seri Rafizi Ramli. Dia sebelum Sabah tu saya nampak dia slow sikit lah. Sekarang ni dia dah semakin lantang dan nampak macam penyokong-penyokong dia pun dah sedang merasai perasaan Schadenfreude, rasa seronok atas kekalahan orang lain. Told you so, ini tanpa Rafizi jadi Sabah jadi macam ni, PH, PKR. No, but his supporters you can feel it kalau baca dia punya nyokong-nyokong dalam media sosial. Itu memang dia punya naratif dia lah. Dan sekarang kalau DAP bangkitkan 3 perkara yang saya sebutkan tadi, ekonomi, dari segi isu-isu yang berkait dengan percukaian, e-invoice, pendidikan, UEC, civil liberties, SOSMA dan juga lain-lain. Rafizi dia lebih tertumpu kepada isu rasuah. Dan dia telah bangkitkan kenapa kita orang ramai tak percaya kepada PM dan juga tak percaya kepada kerajaan bila cakap tentang rasuah, dan dia adalah bagi beberapa contoh dan banyak dia punya serangan dituju kepada Tan Sri Azam Maki lah di SPRM. Apakah Syaril rasa bahawa PM, sebab balik kepada retorik kan, saya setuju dengan Syaril. Retorik PM ni masih lagi banyak serang pembangkang dan masih tertumpu kepada agenda anti rasuah lah. Dan dia akan sebut dalam pelbagai cara. Ada yang disebut dengan cara yang luhur, yang sophisticated, tentang bagaimana kita menjaga duit rakyat dan belanjakan untuk rakyat. Itu yang saya cuba sampaikan tadi tentang naratif Madani. Tetapi ada kalanya dia masih lagi revert kepada kempen pilihan raya umum 15 dan dia sebut tentang sakau lah. Dan Rafizi dan juga ramai yang lain akan senaraikan, saya tak payah senaraikan lah, akan senaraikan beberapa contoh bagaimana he doesn't quite live up to his word lah. How would you get around this kalau Syaril menasihati dan atau if you were in that position? It's not easy obviously, but it's a problem. Kalau PMX dan tim PMX tidak mahu untuk ikut pandangan Rafizi dari segi tindakan konkret, then the obvious thing is kurangkanlah retorika yang tak selari dengan tindakan itu. So daripada cakap tentang sakau dan sebagainya, maha kaya, kroni, dan Rafizi boleh senaraikan benda-benda yang nampak macam sama kan. Buat benda lain lah, buat macam kita bincang tadi ni, yang mana menceritakan apakah naratif ekonomi Madani yang akan mensejahterakan rakyat dan akan membuatkan ekonomi Malaysia lebih maju, dan anda sebagai rakyat Malaysia akan bangga 30 tahun lagi apabila Malaysia ni menjadi negara yang sekian-sekian-sekian. Tapi itu bukan fokus beliau sekarang ini nampaknya. Kita pergi kepada BN, kita nak cerita sikit tentang Barisan Nasional. Pertamanya saya sedikit terkejut sebab rombakan UMNO Sabah, BN Sabah basically lah,
Saya menjangkakan Rahman Dahlan akan dapat jadi pengerusi BN Sabah dan juga ketua UMNO Sabah, tapi YB Datuk Jeffrey dipilih sebagai UMNO Sabah. Saya difahamkan bahawa it was Rahman's for the taking, tetapi Dia tak mau. no. Dia memang nak, tetapi pada saat-saat yang terakhir ada usaha untuk memastikan bahawa dia tak dapat. So apparently he sent a message saying that kalau begitu then saya pun akan rehat lah daripada politik Sabah buat sementara waktu. So anyway, that I thought it should have been Rahman. It's his turn. Yeah, maybe ada orang akan argue that dia bukan menteri di kerajaan Sabah. YB Jeffrey menang jadi menteri dalam kabinet Sabah. Jadi ada mungkin ada kekuatan jawatan di Sabah, tetapi saya rasa dari segi leadership it should have been Rahman lah. Yeah, even though I said what I said about him the last few episodes, but it should have been him. But anyway, coming back to bigger picture of BN, apa Syaril rasa sedang berlaku dalam UMNO lah, dalam perbincangan dalam UMNO dulu selepas PRN Sabah? Sebab ada kenyataan daripada seorang ahli majlis tinggi UMNO, Datuk Fuad Zakashi, yang dia respon kepada MCA. Sebenarnya MCA dia kata they're not sure whether nak bersama dengan nak Chow First atau masih nak BN. Dan basically apa yang disebut oleh Datuk Fuad Zakashi adalah kalau nak Chow lah, sebab kita akan bersama dengan PH untuk pilihan raya. The main point is BN akan bersama dengan PH dalam pilihan raya umum yang ke-16 yang akan datang. Do you still think that that's 100% given after what happened in Sabah? Saya pause kejap sebab tak mengetahui secara mendalam apakah status keakraban Datuk Zahid dan Datuk Sri Anwar yang secara defaultnya kita anggap sangat akrab. Tapi but from the but that's all that matters, right? This is Zahid's party. Sure, but tell us from your experience, apa yang Syaril rasa the akar umbi, the mood music in the party is right now? UMNO dan akar umbi UMNO sepaham kita tak pernah 100% menerima union ini, perkahwinan ini. Itu saya rasa fakta nombor satu, ataupun andaian nombor satu. Andaian nombor dua yang juga berlandaskan sejarah ialah UMNO satu parti yang sangat hebat untuk merangka, merencana, dan dalam game taktik, bukan strategi tapi taktik, mereka UMNO ni sangat laju lah untuk bergerak. Jadi kalau dia nampak sudah lemah, dia akan buat sesuatu. Sama ada ekstrim keluar atau tidak, tapi dia akan buat sesuatu. Dia tak akan ikut, dia tak akan jadi penumpang. UMNO ni bukan penumpang. Dia sangat cepat untuk melaksanakan sesuatu yang menguntungkan diri dia. Don't care about other things. Terutamanya bawah Datuk Sri Zahid. Dan itu adalah, itu bukan kritikan, itu adalah fakta. Ketiga ialah UMNO, dan mungkin ini cerminan cara orang Melayu buat benda, dia sentiasa akan cari titik tengah. Some sort of fudge or compromise. So saya nampak the fudge or compromise ialah yang dah ada bunga-bunga benda ni pun. Mungkin bila bertanding besok, nombor satu akan pakai lambang Barisan Nasional, which dah awal mereka akan sebut benda tu. Dan mungkin dalam kerusi tertentu, kalau tak semua, akan ada pertandingan melawan PH juga. Ya. Macam Sabah lah, ada 2-3 kerusi. Maka Datuk Sri Zahid dan juga kepimpinan UMNO boleh kata pada akar umbi, tengok kita bukan bersama dengan PH. Kita go solo, kita pergi sendiri. Dan Datuk Sri Mak Hassan akan ditugaskan untuk buat retorika ni, sebab dia dilihat jauh sikit daripada PH. So dia akan turun ke bawah dan ceritakan Ashraf Wajdi, Setiausaha Agung, Akmal. So ni geng-geng yang tak berapa, Ashraf memang pro PH lah kan, tapi Akmal dengan Mak Hassan ni akan ditugaskan, ataupun mereka sendiri akan sedia untuk mainkan peranan itu, memberikan go solo semangat crowd lah. Dia akan bagi semangat pada go solo crowd yang ada dekat bawah. In the end, everybody knows ada alignment. Post-election ada alignment, pre-election pun ada alignment juga. Dan tapi boleh menceritakan pada akar umbi UMNO, kita mendengar you punya marah ni. That's how UMNO operates, right? So saya rasa kalau tanya saya, itu yang akan menjadi jalan cerita. Sebagai contoh, nak menjelaskan apa yang Syaril sebutkan tadi tentang kenyataan Mak Hassan, Datuk Seri Utama Muhammad bin Hassan, Mak Hassan di Dewan Undangan Negeri Sembilan 2 hari lepas, bila dia ada buat ucapan berkaitan dengan kedudukan jawatan di Negeri Sembilan yang tidak mencerminkan semangat kerajaan perpaduan, seolah-olah tidak ada langsung perkiraan diberi kepada pemimpin daripada Barisan Nasional, sedangkan di peringkat persekutuan ia adalah satu kerajaan perpaduan. Itu dia punya I don't want to say wayang lah, tapi itu dia punya drama lah
Walaupun Mak Hassan sendiri adalah ahli kepada majlis kepimpinan kerajaan perpaduan, boleh saja cakap dalam majlis itu, tetapi untuk memastikan bahawa crowd UMNO ni rasa semangat sikit, dia di Dewan Undangan Negeri publicly dia jadi hero lah, mana jawatan kita. Dan jawapan balas daripada Pakatan Harapan adalah tolong bagi tahu Menteri Besar Johor dan especially Menteri Besar Johor untuk bagi jawatan kepada kita juga. Kalau betul-betul nak mencerminkan semangat kerajaan perpaduan pusat, walaupun di Johor bukan kerajaan perpaduan, tetapi nak mencerminkan semangat perpaduan pusat itu, Melaka dengan Johor bagilah kepada kita lebih. That's the jawapan lah. So ini antara taktik yang digunakan. Okay, bila dah rasa macam kita ni UMNO ni dah terpaksa tunduk banyak sangat, dia akan hantarlah macam Mak Hassan, atau Mak Hassan sendiri akan buat keputusan untuk tunjuk bahawa ini kehebatan UMNO, you kena bagi UMNO sesuatu. Sedangkan at the end of the day dia memang akan align balik lah. Dan Datuk Zahid tahu benda ni dan dia membiarkan. Sama ada dia merencana atau tak merencana pun dia membiarkan, sebab ada advantage di situ untuk ahli UMNO tidak revolt lah. So much of party management and UMNO management is sebenarnya pengurusan ahli. Betul. Dan sentimen ahli. Nak peluaskan sikit perbincangan kepada MIC, dan kita sedang cuba menjemput Presiden MIC Tan Sri S. Vigneswaran untuk bersama dengan kita di KS. Dia dah setuju, sama ada kita sempat ke tidak pada tahun ini ataupun mungkin pada awal tahun Januari ataupun ada awal bulan Januari kita sebelum dia buat apa-apa keputusan drastik lah. Ini pun satu hal juga, sebab MIC di Perhimpunan Agung mereka, tahunan mereka dah buat keputusan, dah ada usul untuk keluar daripada Barisan Nasional. Tetapi again, tactical wayang, dia juga buat keputusan, kita serah kepada Presiden lah. Walaupun ini pandangan akaumi, tapi kita serah kepada Presiden untuk menentukan bila dan sama ada dia betul-betul nak pull this trigger, which is classic politics. Untuk pendengar dan penonton KS yang mengikuti politik tapi tak pernah ada pengalaman politik, ini menunjukkan bahawa ini hasrat dan juga pandangan akaumi parti begini, dan kita bantu Presiden dengan kita buat satu usul, tapi akhirnya dia boleh guna usul itu sebagai leverage lah. Hey brother, saya punya parti dah nak keluar ni, you see this, I'm preventing the party from going out, so you better give me something. Ataupun dia betul-betul guna, kata I have no choice, I'm gonna go. So what do you think? What do I think will happen? Kalau I'm a guessing man, saya akan teka dia tak akan buat apa sampai habis PRU. Sebab kalau nak buat sekarang, apa beza? Kalau dah tahan daripada keputusan perhimpunan itu dan sampai ke hari ni, saya tak nampak dia akan berani. Kecuali macam KJ kata, dia menantikan sesuatu lah. I reckon that letter has gone to PM ahead of the cabinet reshuffle. Yeah, and it will be a bad look. It will be not a good look kepada semua. Dia tidak, kalau itu berlaku, PMX tak nampak cantik, MIC pun tak nampak cantik. Ya, tapi ini bukan soal nampak cantik ke tidak. Ini soal cita-cita individu. This is hardcore politics, right? You're going to go to PM saying that kita nak sesuatu daripada rombakan kabinet ini. Mungkin PM akan kata tak apalah, you dapat 2 timbalan menteri. MIC probably say 2 timbalan menteri, no, we want 1 full minister. And then Vicky may decide. Itu pandangan saya lah. Yeah, mungkin if you're right about that read KJ, then kalau PMX, as I hope, does not fall into that kind of politics. Kalau dia nak lantik, patut by merit lah. Memang dia rasa benda tu sesuai. Tapi kalau semata-mata takut seseorang tu keluar daripada parti Barisan Nasional yang menjadi sebahagian Madani, saya rasa itu satu lagi simbol yang akan buat Rafizi and the gang kritik lah. Dan saya ada satu lagi point yang mungkin boleh menyokong teori leverage saya ni. Unlike the Chinese community, the Indian community has less of a problem voting Perikatan Nasional. You agree? Agree. Kalau MIC masuk Perikatan Nasional, dah ada satu lagi komponen parti ni India dalam Perikatan Nasional, Punitans Party. Say Punitan and MIC join together. That's quite a potent force in PN. Dan pandangan saya, even the Indian community yang traditionally sokong Anwar, Datuk Seri Anwar, pun dah ada shift. Dan it's more likely that they are willing to undi PN berbanding dengan Chinese. That one I agree. Dia bukan hanya duduk rumah, dia akan keluar. So this is going to be quite dangerous. Especially dalam kursi tertentu. Betul. Betul. No, that I agree. But because of apa yang kita cakap dalam the first half of the show, I think it's important bahawa PMX betul-betul jaga image dia lah. Dan recreate the image, not this compromised image where you say one thing, you do another. Satu, tapi political survival is another thing. Saya percaya bahawa PM is a political animal in the purest sense of the word, di mana dia sangat-sangat sensitif kepada survival politik dia. KJ merasakan ada cost kepada MIC keluar. Ada juga cost kepada dilihat kompromi.
And this reaffirms pengkritik PMX yang di kalangan penyokong Tegak PH that you're not doing the agenda. You are just compromising and you're just folding and you're just managing. So it's not unlike corruption or civil liberties and things like that, which are hardcore reformist agendas. This is more political accommodation to me lah. Isn't that part of the kritikan that you haven't? Satu benda kita tak sebut dalam first half of the show, KJ, is like the quality of the cabinet. But it's part of why there's this betul underwhelmingness. Betul. Tetapi kalau dapat seorang menteri daripada MIC yang efektif, yang diterima baik oleh orang ramai, saya rasa that can counter it. But anyway, I mean, my point is that lah. My point is, I think soal MIC ni dia lebih daripada isu MIC. Kalau MIC saja dia hanya satu kursi dalam parlimen, tapah Datuk Seri Saravanan. Tetapi dia lebih kepada undi India selepas ini. Kalau MIC moves to PN dengan parti punitan ni, saya rasa akan ada split of the Indian vote. Then PM will be thinking, kalau dah tak boleh bagi kepada MIC, do I promote Ramanan into cabinet? And we can. I thought if I want to bring KJ, I have to promote Ramanan. No lah, KJ is not part of the equation. Do I bring Ramanan? So Ramanan boleh dilihat sebagai pemimpin daripada masyarakat India dan diberikan platform untuk shore up the Indian support. Maybe the last few minutes, Syara, kita nak speculate a bit about cabinet reshuffle. We are after all a political podcast, and we should speculate about cabinet reshuffle. Datuk Seri Anwar keluarkan kenyataan dia tak terburu-buru. Saya tak ada insider info in any way, tapi saya baca dari luar, insting beliau ialah untuk tidak rock the boat. I don't see him making big moves. Jadi disebabkan itu, saya rasa will be quite a constraint. You mean reshuffle? Just penggantian jawatan yang kosong? Maybe reshuffle in the literal sense, just move some people around. Tapi no big moves yang akan membawa implikasi politik besar. Maybe your MIC thing is a counter to my theory. But itu gambaran saya nampak dengan kenyataan-kenyataan dia buat lah. Sebab when somebody is uncertain, dia mengambil masa lama, biasanya orang tu akan buat the smaller move and not the bigger move. So that's my logic yang saya pakai lah, but not based on any information. I think Ramanan goes in sebab naib presiden dan juga wakil daripada masyarakat India. Dan jika PM nampak ada satu strategic move daripada PN untuk ajak MIC dan ada blok parti-parti India dalam Perikatan Nasional yang boleh menarik sokongan, even 50-60% is a lot, then that makes sense. I think Ramanan goes in. I think PM is thinking really, really hard about Fadlina. Walaupun tinggal baki 20 bulan sahaja ataupun 2 tahun, paling lama pun 2 tahun saja. Saya rasa PM sangat sensitif dengan pandangan orang ramai. Dan kalau kita ada bancian orang ramai tentang menteri yang paling underperform sekarang ni, I'm sure that Fadlina will be at the top of that list lah. Dan saya rasa Kementerian Pendidikan sangat penting untuk masa depan negara, dan Kementerian Pendidikan akan ada kesan juga, boleh ada kesan baik, positif untuk pilihan raya akan datang. If you get the right person in place, even though 2 years, you can get something going. Something going there. So I think he's thinking hard about Fadlina. I think there is going to be some demand for Iwan's position to be replaced by Sabahan. So I think Haji G will be talking to PM. Siapa yang akan menggantikan jawatan Iwan Benedict yang sekarang ni dah jadi timbalan Ketua Menteri, dengan alasan bahawa itu adalah kota Sabah. So Haji G mungkin dalam pemikirannya tengah fikir sama ada nak bagi balik kepada another component party ataupun another party, or to take it for GRS themselves to get another seat. So kalau GRS dapat, Amizan is already in, then who knows, you might even see Firdaus emerge as a minister, our friend who's Deputy Minister of Tourism right now. And I think dia akan ada an UMNO plus an UMNO replacement lah, sebab Datuk Seri Zahid akan kata Zafrul punya tempat tu UMNO, walaupun dia dah cross kepada PKR, tapi at the point of appointment he was UMNO. So I think there's going to be a replacement. And I think saya nak baca daripada luar lah, the easiest and most convenient minister yang Datuk Zahid boleh justify kepada UMNO crowd untuk diangkat menjadi menteri ataupun anggota jemaah menteri adalah Ketua Wanita Noraini. She's a deputy minister now. She has been a minister before. She's Ketua Wanita. She goes in. Maybe, I don't know if she can do the MITI job. Maybe they'll swap around lah. Maybe they'll shuffle around. Somebody will go to MITI. I don't know, and then she'll have to go. I mean,
I know her and I know what her strengths are. So although she served in a MITI agency, kalau tak silap saya, Maida before, tetapi mungkin not entirely suitable right now. But she'll go up and be reshuffled somewhere lah. That's my prediction. Saya tak mungkin penuh mendalam, tapi mendengar firasat KJ tu make sense, dan dia macam selari dengan apa yang saya bayangkan. No major moves, no sudden movements, sudden moves, contain. tidak ada superstar luar yang akan masuk. Tak boleh. Tidak juga menaikkan contoh naik Presiden UMNO Datuk Seri Johari Ghani yang dah ada mungkin dia terlibat dalam shuffling. Maybe. But I wonder whether akan constrain dia punya kemampuan untuk pergi ke portfolio yang menyinar. Okay. Saya rasa ada politik dalaman UMNO di situ. Maybe mungkin. So kalau dia pergi ke MITI tu peluang menyinar. So tanya saya rasa dia tak akan pergi ke situ. Walaupun maybe he's a very qualified person. Tapi ada consideration. So no big moves, shuffling in the literal sense. Dan this shout about Datuk Seri Noraini makes sense sebab safe. Not making waves. Tidak akan membuat sesiapa merah mata. Wanita akan sonok. Wanita UMNO lah. Maybe dia ganti Fadlina. Dia pernah menjadi Menteri Pengajian Tinggi. Betul. So mungkin dia masuk ke Fadlina sent to MITI. No, Fadlina goes. Dan saya juga setuju bahawa selain daripada Kementerian Pendidikan itu sendiri KJ menjadi portfolio penting, tapi Fadlina ni dah jadi macam totem masalah madani. So dia perlu dialihkan kepada satu kementerian yang tak kecoh. Plantation. Unity. So kementerian yang dia punya jaga air muka dia masih lagi ally PMX, tetapi tidak dalam kementerian yang orang tahu sangat lah. Jadi benda macam tu, that kind of move rather than a grand redesign. So saya tak nampak PM dalam mood membuat grand redesign. Dia lebih pada tactical political considerations. I think you're right. Dulu saya kata mungkin dia akan guna peluang ini untuk satu rombakan yang besar, tapi kalau dia nak buat tu, dia dah buat awal. The fact that he hasn't tells me that he's hesitant. Okay. You want to talk a bit about BN or you're done with? BN, no. Dari segi taklah MCA MIC tengah fikir kok lah kita cuti hujung tahun ni, tiba-tiba balik dah tak ada dah BN, ada UMNO je. UMNO dengan PBRS. Dengan PBRS. As long as Arthur is there, BN will survive. That is true. Tapi yelah, kita juga berjaga-jaga untuk terlalu bernostalgia. Tapi KJ dan saya pernah menjadi ahli UMNO, Barisan Nasional. So BN itu masih ada value sikit. Ada nostalgic value pada kita. Lebih senang untuk kita resuscitate BN daripada kita wujudkan satu benda baru. Saya rasa lah. Sebab dia dah ada jenama. So but beyond about that is also it's the OG kan. The original bila tengok benda tu sayang. Kalau benda tu melemah satu hal, tapi kalau benda tu hancur, it's quite a sad day. Dan saya harap tim Datuk Seri Zahid sebagai pengurusi BN, apa pun perkiraan politik, kalau boleh ini bukan salah satu legacy dia lah. Janganlah di bawah kepimpinan ini. The end of the original BN. That'll be quite sad. As a bit of a nostalgic reflection. Okay.